berlaku. Mungkin juga pihak-pihak yang tinggi dalam kerajaan kata ini hanya ribut dalam cawan. Jangan, pada saya ini ribut dalam kawah. Sebab saya melalui tahun 48, kanak-kanak lagi masa itu, tapi sudah tahu bagaimana bintang 3 memotong orang kampung saya terus penggal kepala dari leher. Barangkali itu tidak ada sekarang, tapi boleh berlaku dalam suasana apabila kuasa sel tadi sudah semarak. Dan kita jangan lupa perjalanan beribu batu Mao Zedong berasal dari langkah pertama. Ini langkah pertama di Malaysia, mungkin langkah lain di negara-negara lain pula. Dan saya berani menyatakan bahawa pengaruh Komunis Cina kita tak dapat duga. Kita boleh kaitkan balik dengan gara-gara pelawat datang kemari yang tak pulang. Kita boleh kaitkan balik dengan Malaysia My Second Home yang begitu ramai datang. Dan kita boleh kaitkan dengan peniaga-peniaga yang rapat dengan Persatuan Promosi Satu Cina di Malaysia tadi. Dan tentu sekali rakan-rakan politik ataupun rakan-rakan sosial yang lain akan memahami apabila berlaku sesuatu nanti secara menyeluruh, kita sudah terlewat sebab kita tidak ada persediaan. Saya tergolong kepada kumpulan yang suka memberi imbasan dahulu. Ini menunjukkan bahawa rebas-rebas renyai yang kemudian akan diikut oleh hujan yang lebat. Akhirnya bah yang besar. Malaysia jangan jatuh kepada situasi